Tahun 2004, pinggir kampung di Gemas Negeri Sembilan, bersebelahan tanah perkuburan kecil dikelilingi rumah kayu tradisional. Malam sunyi, hanya bunyi cengkerik dan angin sejuk melewati celah dinding papan. Farid, penjaga tanah perkuburan berusia 34 tahun, memeriksa kawasan kubur baru selepas majlis tahlil malam tadi. Dia bawa lampu suluh kecil untuk memastikan kubur tidak diganggu haiwan liar. Bau tanah lembap bercampur kapur baru segar. Tiba-tiba, dia dengar bunyi kain tebal diseret perlahan di belakangnya. Farid berpaling. Kabut nipis naik perlahan dari tanah perkuburan, merangkak melewati nisan lama dan pokok pisang tepi pagar kayu. Bau kapur barus berubat tajam dan busuk, hinggap ditekak. Di celah kabut, satu susuk putih berdiri tegak antara dua nisan. Tubuh dibaluti kain kusam berlumpur. Angin berhenti, hanya bunyi kain berkibar setiap kali susuk itu berjengket seperti cuba membebaskan diri dari balutan. Farid cuba membaca ayat Quran, tetapi suaranya tersangkut. Dia angkat mampu suluh, wajah pucat kehijauan muncul di celah kain, mata tertutup rapat, mulut terkunci. Pocong itu melompat, kuat. Bunyi hentakan menggegarkan tanah. Dia melompat lagi, semakin pantas. Debu putih berterbangan ke muka Farid. Tangannya menggigil, lampu suluh jatuh. Sekelilingnya jadi gelap gelita. Keesokan pagi, penduduk kampung menjumpai Farid pengsan di tepi kubur, badan penuh debu putih berbau kapur barus. Beberapa tumpuk tanah membentuk garisan dari kubur ke tempat Farid rebah. Sejak itu, tiada sesiapa sanggup menjaga tanah perkuburan sendirian waktu malam. Jika anda nampak sosok putih melompat, jangan tegur, segera tinggalkan kawasan itu.